Awak pernah tak tengah duduk diam-diam, tiba-tiba ada bunyi prrrt. Semua orang ketawa, tapi lepas tu ada bau pelik keluar. Masa tu baru malu. Tapi pernah tak awak fikir kenapa sebenarnya kentut boleh berbau? Jangan risau, hari ni kita kupas sains kentut sampai awak faham dan lepas ni awak boleh jadi pakar kentut dekat kawan-kawan awak. Sebenarnya, kentut tu hanyalah gas. Badan kita hasilkan gas bila kita makan dan minum. Kadang-kadang, kita telan udara tanpa sedar, macam masa minum air bergas atau kunyah makanan laju-laju. Sebahagian gas datang daripada usus kita sendiri bila makanan tengah dicerna. Jadi, bila cukup banyak, gas ni cari jalan keluar dan lahirlah kentut. Normal tau kalau seseorang kentut 10 hingga 20 kali sehari. Kalau bunyi kentut tu datang sebab gas tolak otot dekat dubur kita, sama macam bunyi belon bila dilepaskan. Bau kentut pula lain ceritanya. Gas kentut bukan sekadar angin kosong. Ada campuran bahan kimia kecil dalam dia yang walaupun sikit, cukup untuk buat hidung kita terkejut besar. Sebenarnya, hampir semua gas kentut tak ada bau pun. Gas macam nitrogen, oksigen, karbon dioksida tu semua neutral. Bau pelik tu datang daripada gas lain yang namanya pelik-pelik juga. Contohnya hidrogen sulfida yang bau dia macam telur busuk. Ada juga metanetiol, bau macam kubis busuk, dan dimetal sulfide yang bau manis masam pelik. Walaupun jumlahnya kurang daripada 1%, gas inilah yang bagi kentut identiti unik. Tak semua kentut sama. Ada yang hampir tak berbau, ada pula yang buat semua orang lari. Perbezaan ni banyak bergantung pada makanan. Makanan tinggi sulfur macam telur, brokoli, bawang dan kacang biasanya buat kentut jadi lebih bau. Lagi satu, bakteria dalam usus kita pun berperanan. Setiap orang ada jenis bakteria berbeza, sebab tu bau kentut awak tak sama dengan orang lain. Kentut mungkin nampak memalukan, tapi sebenarnya ia penting. Bila gas tak keluar, perut kita boleh jadi kembung, sakit dan tak selesa. Kentut adalah cara badan kita lepaskan tekanan tu. Jadi, walaupun orang ketawa bila dengar bunyi kentut, badan kita sebenarnya tengah buat kerja yang betul. Tahu tak, ada saintis betul-betul kaji bau kentut dengan kumpul gas dalam botol makmal. Memang pelik, tapi hasilnya membantu faham kesihatan usus manusia. Ada juga rekod dunia untuk kentut terlama, hampir 2 minit. Dan kalau kita tengok sejarah, ada budaya lama percaya kentut boleh buang angin jahat dari badan. Menarik kan? Jadi sekarang awak tahu kentut berbau sebab ada gas sulfur yang terbentuk bila makanan hadam dalam usus. Kentut bukan tanda pelik, tapi tanda badan kita sihat dan berfungsi dengan baik. Jadi lepas ni kalau ada bau pelik, jangan terus salahkan orang sebelah. Ingat dulu sains di sebalik kentut tu. Kalau awak suka belajar benda pelik tapi menarik macam ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.